reflektor. Baiklah, semua pandang kamera. Itu bagus. Kata spaghetti. Spaghetti. Saya ambil gambar bersama Adrian. Saya ambil gambar bersama Adrian. Ya, sebab ini gambar kelas dan awak sama kelas dengan Adrian. Hebat sangat kan? Mak, macam mana kalau kita berdiri di baris yang sama? Oh, awak ni kelakar sangat. Senyum je. Kalau jadi apa-apa, jangan lupa bernafas. Sekurang-kurangnya awak ada dalam gambar. Tak, Juleka, dengar sini. Awak tak kena sumpahan. Kali ini akan menjadi, saya boleh rasa, di sini. Apa maksud awak kena sumpahan? Sejak kecil, setiap kali gambar saya diambil, sesuatu yang buruk pasti akan berlaku. Juleka, tengoklah nanti. Itu pasti. Kami akan buat sebaik mungkin supaya awak bergambar kali ini. Jangan lupa senyum. Terima kasih semua. Kamu semua bagus. Baik, masa untuk kamu semua senyum. Kamu berlima duduk di kerusi depan. Cepat sikit. Saya nak bergambar dengan 16 kelas lagi. Betul, album baru mereka sangat bagus. Tengok, Sabrina. Mereka duduk di kerusi budak. Hei, kanak-kanak. Jangan lupa keluarkan ibu jari dari mulut. Baik, baris seterusnya. Kamu, dan kamu. Tolong berdiri di barisan belakang. Nanti, tunggu sekejap. Saya patut berdiri di barisan tengah sebelah Adrian. Kalau boleh, di tengah. Tengok, kami sama tinggi. Tak, pergi berdiri di baris belakang dengan yang lain. Berani Encik nak letakkan saya di belakang, kan? Encik kenal ayah saya siapa? Dia juru gambar ke? Tak, dia... Sayangnya, saya perlukan seorang pembantu. Cepat pergi ke tempat kamu. Kalau tak, saya letak kamu di kerusi budak-budak. Pelajar lelaki, sila berdiri di baris tengah. Tak ada masalah, Chloe. Janji kita semua dalam satu gambar, kan? Bagus! Kamu semua bagus. Jangan gerak dan kita siapkan penggambaran ni. Maaf ganggu, Encik. Encik lupa Juleka. Maaf, silap saya. Pergi berdiri di baris tengah, sebelah budak rambut perang tu. Awak akan berdiri di tengah. Semua orang akan nampak awak. Tiada lagi sumpahan gambar. Tak, ini tak elok. Ada sesuatu yang tak kena. Mestilah tak kena. Saya berdiri di tempat salah. Kamu pindah ke sana boleh? Mari tengok. Maaf, Encik. Ada masalah ke ni? Macam mana saya letak dia pun mesti tak nampak cantik langsung. Saya tak boleh terima tempat saya ni. Bagus, Juleka. Jangan bagi dia buli awak. Cik Bushwa, sila dengar arahan. Hei, menyibuk je lah awak ni. Sekarang bukan kelas jasmani, Chloe. Kamu di sana, kamu sana dan kamu sana. Itu dia. Bagus. Tak bagus. Tak bagus langsung. Saya jauh sangat dari Adrian. Tolonglah, Chloe. Masa ada 16 kelas yang nak bergambar. Teruskan, Vincent. Kata spaghetti. Spaghetti. Saya tak percaya. Minta maaf, saya kena pergi ambil bateri yang baru. Jangan bergerak. Boleh saya ke tandas? Ya, Juleka, tapi cepat ya. Cik Busti, dia kata jangan bergerak. Ada kecemasan, Tuan? Pastikan dia tak datang balik. Cik Busti, nak pergi juga? Okey, mari sambung balik. Hei, awak buat apa ni? Mana Juleka? Kenapa awak di sini? Siapa kisah? Akhirnya saya di tempat betul. Tolong senyum semua sebab ini kali yang terakhir saya ambil gambar. Tunggu! Terima kasih. Tunggu! Tolonglah, Encik. Kita kena ambil sekali lagi. Kenapa pula? Sebab Juleka tak ada di sini. Siapa? Juleka, dia tinggi dengan rambut ungu. Betul lah. Mana Bukankah dia dia pergi ke tandas?
Encik Damocles, bukan sekarang ni waktu rehat ke? Dan tuan upah jurugambar ni ikut jam? Betul tu. Tak perlu ambil semula. Tolong pergi sekarang, cepat. Okey, waktu rehat. Julika? Julika? Kesian Julika. Dah terlepas sesi penggambaran Ya, kan? ini semua angkara si Chloe. Kenapa saya nak harapkan kali ini lain? Tak ada siapa dengan saya nampak saya. Saya halimunan. Walaupun dalam gambar. Jangan macam tu, Julika. Itu tak betul. Lupakan, selagi Chloe bergambar, dia akan halang saya dari bergambar. Tak, tunggu, Julika. Betul, Rose. Lupakan. Lupakan saya. Kasihan. Dia rasa sunyi dan disisihkan. Mesti dia sedih sebab rasa seperti dia tak wujud langsung. Mari sini, kawan kecilku. Terbang jauh, Akuma kecilku. Berikan jiwa kosong itu suara dan semangat. Julika dikunci dalam tandas. Betul lah dia memang ada sumpahan gambar gelas. Patutlah. Saya dapat agak ini angkara Chloe. Kita akan hentikan sumpahannya, Rose. Jom tanya jurugambar. Tak perlu. Dia takkan buat. Kecuali kalau gambar hilang, pengetua takkan ada pilihan kecuali minta ambil gambar semula dengan Julika. Pandai awak, Marinette. Tapi macam mana gambar tu hilang? Awak cari Julika, saya uruskan yang lain. Dia tak boleh rosakkan gambar saya dengan Adrian. Fikirkan jalan cepat. Reflektor, nama saya Hawkmoth. Sekarang hanya awak saja yang orang lain nampak. Tak ada siapa akan sisihkan awak lagi. Tetapi, awak mesti membalas jasa saya bila tiba masanya. Baik, Hawkmoth. Jadi, semua barang disimpan dalam pejabat pengetua masa rehat. Saya tak nak terlibat sekali. Kita kesentukan masa. Kita kena hentikan sumpahan Julika sebelum jurugambar tinggalkan sekolah. Okey. Mesti ada cara lain, Marinette. Dah agak bukan idea yang bagus. Hello. Siapa awak? Tak ada siapa kenal saya. Tapi semua itu sudah berlalu. Mulai sekarang ini, semua akan kenal saya. Sebab muka kita semua jadi sama. Masa untuk gaya baru. Nanti akan ada reflektor di seluruh tempat. Tak perlu takut. Siapa yang tak sukakan perubahan? Semua orang tak boleh keluar. Tak lama lagi Paris akan nampak seperti saya. Termasuk Cik Chloe Bourgeois. Cantik sangat. Tak lama lagi Ladybug dan Cat Noir akan sampai di sana juga. Chloe Bourgeois? Siapa nampak Chloe Bourgeois? Masa untuk bertukar. Black, bertukar! Penghadang. Yo, tengok sana tu. Cat Noir nak selamatkan kita. Okey, tukar rancangan. Tolonglah Cat Noir. Saya tak tahu berapa lama saya boleh tahan dalam badan ni. Kuasa kucing!
bagus. Saya benci kucing. Kuasa kucing! Huh? Cincin miraculous saya dah hilang. Miraculous dia. Awak patut ambil dulu sebelum tukarkan dia. Jangan risau, saya akan uruskannya. Mana Chloe Bourgeois? Saya tahu awak di sini, Marinette. Keluar sekarang. Cepat. Penyorot Tiki. Aha, dah tangkap awak, Marinette Dupin Cheng. Mesti pengetua suka video awak sedang mengintip dalam pejabat. Hentikan atau gambar kelas hilang. Awak yang rugi. Gambar awak berdiri sebelah Adrian bukan main cantik dalam ni. Jangan! Bagi saya, Chloe. Bagi saya kad tu. Pulangkan telefon saya. Bagi kad tu atau saya pegang telefon. Ha, awak simpanlah telefon tu. Saya boleh beli yang baru. Chloe, awak di mana? Suara siapa tu? Hei! Jangan tengok je. Halang dia. Itu pun awak, akhirnya. Chloe Bourgeois. Awak ni siapa? Tengok betul-betul sebab inilah muka awak sekejap lagi. Gigi. Apa benda? Awak sedar tak berapa mahal baju saya? Awak patut berterima kasih. Awak nampak lebih cantik dari sebelum ni. Masa untuk bertukar, Tiki. Tiki, salam tapis saya. Awak tak boleh halang saya dengan kunci saya di dalam tandas lagi. Juleka? Juleka, hentikan semua ni. Saya bukan lagi Juleka yang orang tak kenal. Sekarang, semua akan kenal saya sebagai Reflector. Sebelum tukarkan Ladybug, ambil Miraculous daripada dia. Subang dia. Awak pasti akan suka rupa baru awak, Ladybug. Tak apa, terima kasih. Saya suka rupa yang ni. Awak pasti ke? Tanya Cat Noir. Dia mesti suka rupa barunya. Kuasa saya dah hilang, tapi takkan saya nak tengok je. Siapalah yang reka kasut ni? Kalau nak rupa awak balik, dengar sini. Apa kata kita bekerjasama? Nanti, macam orang lain, rupa awak akan macam saya. Sebelum tu, saya nak subang awak sebagai trofi. Masa untuk bertempur! Tangkap dia! Ya, cepat! Mari mula! Awak tak layak lawan saya, Ladybug. Dan semua ini akan berakhir untuk awak. Boleh awak tolong kami tak, Ladybug? Kami nak rupa kami balik. Jangan risau, saya akan uruskan. Ya, kasut ni menyakitkan betul lah, adik-adik. Cat Noir? Tumpang lalu, berikan laluan. Cat Noir? Itu awak ke? Mestilah. Awak tak nampak gaya saya ke? Saya masih bergaya dan kacak, tak? Saya tak tahu nak cakap apa. Cakap terima kasih sebab selamatkan awak tadi. Maaf, Cat Noir, tapi awak tak nampak macam biasa. Tapi, terima kasih. Sama-sama. Awak dah lupa ke? Kita perlu hapuskan Akuma Reflector. Kita? Kuasa awak dah hilang. Awak nak buat apa? Paling kasut awak? Siapa yang baru je selamatkan awak? Saya kena cari reflektor. Awak terlalu lambat. Mungkin, tapi kadang-kadang idea saya ni berguna juga. Okey, ya, maaf. Dan Saya tak rasa awak patut bersemuka dengan reflektor kalau awak tak nak bertukar muka. betul tu. Saya ada satu idea. Kita nak ke mana? Ke stesen TV. Mari pergi. Jaga kuku awak. Hambanya lawak awak. Bukan rupa Cat Noir awak saja yang hilang. Saya melawak awak pun dah tak ada.
Panda Paris, reflektor boleh dikalahkan. Anda boleh tolong. Anda cuma perlu menyamar saja dan saya boleh kenal reflektor yang sebenar dan kalahkan dia. Semua orang akan nampak macam saya, termasuk awak, Datuk Banda. Ingat, pakai penyamaran. Awak takkan kalahkan Ladybug. Dan kenapa awak cakap macam tu walaupun dia dah pecahkan rahsia awak? Ladybug akan selamatkan kami. Ladybug takkan selamatkan sesiapa pun. Kali ini jangan lepaskan Ladybug atau saya buang kuasa awak. Saya mengharapkan anda semua. Dan cut. Dapat pun. Maaflah, tapi rancangan awak ni agak rumit. Ini bukan rancangan sebenarnya. Rancangan sebenar sekarang adalah reflektor tahu kita di stesen TV. Dia akan terus datang ke sini. Rancangan ni dalam tangan kita. Jaga-jaga kuku awak. Masih tak kelakar. Dapat pun. Mesti aku mak ada pada gelang dia. Ha. Saya menang, reflektor. Hah? Ini bukan dia yang sebenarnya. Minta maaf, dia janji dia akan tukarkan saya kalau saya tipu awak. Encik Bourgeois? Sana, jaga-jaga. Saya dah bertukar. Tak ada masalah. Terima kasih, Kak Noah. Cepatlah, gunakan tangkal sakti. Tangkal sakti! Kamera? Okey. Kak Noah, tutup lampu. Cepat! Di sini, reflektor. Masa awak telah tamat dah, Akuma. Masa untuk hapus kuasa jahat. Dapat pun. Selamat tinggal, Rama-Rama. Miraculous Ladybug! Awak hebat sangat, Kak Noah. Siap pakai kasut tinggi lagi. Tak patut sesiapa pakai kasut tinggi itu. Saya berada di mana? Sikit. Boleh Encik hantar dia balik ke sekolah semula, Encik Bourgeois? Tentulah boleh, Ladybug. Terima kasih. Jumpa lagi, Kak Noah. Jaga diri. Kali ni awak terlepas lagi, Ladybug. Tapi semua tak seperti yang awak sangkakan. Awas, Ladybug. Saya akan musnahkan awak suatu hari nanti. Betul cakap awak, Tiki. Tak patut saya curi kad ni. Awak takkan padam gambar tadi, kan? Tak. Saya ada idea lain. Saya rasa awak akan setuju. Macam itulah. Nah, ambillah balik. Sadia. Encik tercicir ni. Terima kasih. Saya tahu Encik sibuk, tapi rakan kelas kami tak ada dalam gambar. Boleh tak Encik ambilkan semula? Sebenarnya saya terlewat dengan semua yang terjadi tadi dan Encik Damocles. Saya faham, tapi boleh tak kalau kita buat lepas sekolah, kita boleh bergambar di taman sebelah? Saya... Kami mahu gambar terbaik diambil oleh jurugambar terbaik. Bolehlah. bila kamu cakap macam tu, mestilah.
Okey, semuanya okey. Sedia? Gambarnya idea yang bagus, Marinette. Terima kasih, Adrian. Saya tak heran langsung nak masuk gambar mereka. Merepek, membuang masa je. Sumpahan gambar tak ada dah. Terima kasih, Marinette.